Pakatan Harapan, Keadilan Amanah DAP mempunyai satu azam. Apa azam kita dalam pilihan raya negeri Johor? Azam kita ialah kita ingin mentadbir negeri Johor supaya Johor menjadi sebuah negeri yang lebih baik. Kita bukan datang nak menumpang, kita bukan datang nak mengacau, kita bukan datang nak mengganggu, tapi kita akan bentangkan kenapa Pakatan Harapan yakin kita boleh menjadikan Johor menjadi permata yang bersinar, menjadi sebuah negeri yang jauh lebih baik walaupun telah mencapai beberapa prestasi sebelum ini. Saudara, saya bagi satu contoh. Ini contoh negeri Pakatan Harapan, negeri Selangor. Pada waktu ini, Selangor mempunyai nilaian ekonomi S2024 pada tahun 2024. Angka ini adalah angka Jabatan Statistik Negara, Department of Statistics Malaysia DOSM. Selangor nilaian ekonomi kita 432 bilion ringgit Malaysia. Johor hanyalah 9.58% daripada keseluruhan warna dan juga watak ekonomi yang ada dalam negara kita. Nilaian ekonomi negeri Johor hanyalah 158 juta ringgit Malaysia. Saya yakin kalau kita diberikan amanah dan kepimpinan dan support yang besar daripada rakan-rakan pimpinan di peringkat Putrajaya, sebagaimana yang telah ditonjolkan oleh Perdana Menteri dan rakan-rakan Menteri Kabinet, kita mampu meningkatkan nilaian ekonomi negeri Johor jauh lebih baik. Malahan Johor ada 56 dun, Selangor ada 56 dun. Saya percaya Pakatan Harapan boleh meningkatkan sumbangan KDNK Johor kepada Malaysia lebih daripada 15% kalau kita diberikan amanah kepimpinan di negeri Johor. Kedua, saudara, ini adalah contoh-contoh negeri-negeri yang mempunyai pendapatan tinggi. Negeri itu ialah wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita tak ada negeri, tetapi majoriti kepimpinan di wilayah Persekutuan Putrajaya ialah Pakatan Harapan. Negeri kedua ialah Labuan. Negeri ketiga ialah negeri Pulau Pinang. Negeri keempat ialah negeri Sarawak. Negeri kelima ialah negeri Selangor. Inilah 5 negeri yang diiktiraf mempunyai negeri berpendapatan tinggi dengan kadar purata pendapatan 65,000, 73,000, 76,000, 87,000, 136,000. Nilaian ekonomi ataupun nilaian pendapatan negeri Johor masih lagi menjadi middle income trap negeri dengan pendapatan purata RM44,762. Dengan sokongan kerajaan persekutuan, dengan reformasi yang kita lakukan dalam penstrukturan ekonomi negara dan negeri, saya yakin kita boleh menjadikan Johor sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi kalau Pakatan Harapan diberikan kepimpinan. Next. Saudara, ini juga contoh. Lihatlah nilai pendapatan. Kita di Selangor nilai pendapatan kita tahun lepas 3 bilion ringgit Malaysia. Sama-sama hadapi Covid, sama-sama berdepan dengan isu-isu tertentu. Tetapi di Johor pendapatan hanya 2.67 bilion ringgit Malaysia. Kalau Selangor boleh lakukan, kenapa negeri Johor tidak boleh lakukan? Sebab itu Selangor sudah masuk 3 penggal di bawah Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat sebelum itu dan Pakatan Harapan sekarang. Kita yakin boleh meningkatkan pendapatan negeri sebagaimana yang telah kita jana dan kita gembling di negeri Selangor, dan juga contoh yang ditonjolkan oleh PMX dalam pentadbiran keuangan dengan syarat kita lakukan reform dan perubahan yang kita lakukan. Seterusnya. Saudara, ini data pelaburan.
data pelaburan dengan peluang pekerjaan. Selangor dalam tempoh 2018 atau 4 tahun, bukan 2018, 2022 sehingga 2026, Selangor cipta 456,000 peluang pekerjaan baru. Dalam pengumuman suku pertama tahun ini, Selangor merupakan negeri teratas dengan 33 bilion daripada keseluruhan 92 bilion pelaburan yang masuk dalam suku pertama tahun 2026. Johor dalam masa yang sama mencipta 352,000 peluang pekerjaan. Tidaklah terlalu buruk, tetapi masih tertinggal 104,000 peluang pekerjaan berbanding di negeri Selangor. Saya percaya dengan pentadbiran yang cekap, dengan pengurusan yang berhemah, dengan pemerhatian yang serius kepada pentadbiran negeri Johor, daripada utara, tengah sampai ke selatan, Selangor ataupun Johor boleh menandingi Selangor pada masa depan. Sebab itu Pakatan Harapan yakin kalau kita dapat perintah dan diberi masa yang panjang dan secukupnya, kita boleh mentadbir dan mencipta peluang pekerjaan yang lebih besar. Anak-anak negeri Johor tak perlu menyeberang tambak setiap pagi ke Singapura untuk mencari rezeki. Johor jadi tempat yang berharga untuk peluang pekerjaan baru yang bernilai tinggi. Saudara, mari kita lihat pula kadar inflasi. Selangor kadar inflasi kita 2%. Peringkat persekutuan 2%. Di Johor 2.4%. Apakah kita tak berdepan dengan isu peningkatan harga barang? Ada. Tetapi contohnya, selain jualan rahmah, di negeri Selangor kita ada jualan ihsan rahmah. Sempena dengan peristiwa krisis keuangan ini ataupun krisis bekalan tenaga, negeri Selangor umumkan pakej rangsangan. Kita tambah peruntukan jualan ihsan rahmah 5 juta lagi menjadi 10 juta. Dalam tempoh 6 bulan, di Selangor kita akan buat 776 jualan ihsan rahmah datang di semua pelosok negeri Selangor. Kalau kita boleh buat di negeri Selangor, insya-Allah nilai 5-6 juta bukanlah terlalu besar untuk kita laksanakan. Kita boleh tambah jualan rahmah di negeri Selat Johor. Negeri Johor yang ditadbir oleh Pakatan Harapan juga boleh membuat jualan rakyat dan bangsa Johor yang saya percaya mampu untuk kebaikan dan kurangkan tekanan inflasi. Saya umumkan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu, Presiden Amanah Menteri Pertanian. Saudara, ini yang saya sebutkan di segamat baru-baru ini. Apa dia? Yaitu disparity income rakyat bagi seluruh warga dan penduduk di negeri Johor. Daripada angka yang saya dapat lihat, antara pendapatan terbesar rakyat Johor adalah di Johor Bahru. Pendapatan menengah mereka berapa? Lebih RM10,000. Selangor macam mana? Ya, beberapa daerah kita juga mencatatkan nilaian pendapatan lebih kurang 10-11 ribu untuk Petaling, untuk Hulu Langat dan beberapa daerah lain. Balik semula yang sebelum ini. Tapi saya nak tunjukkan Sabak Bernam. Ini antara daerah yang dikatakan paling tertinggal di negeri Selangor. Kalau kita compare dengan Mersing, kita banding dengan Pontian, kampung saya orang Johor tau. Banding dengan Tangkak, banding dengan Kota Tinggi. Sabak Bernam yang dikatakan daerah paling tertinggal di negeri Selangor melampaui daripada daerah-daerah lain yang ada di dalam negeri Johor. Tapi kalau kita compare dengan Johor Bahru, beza pendapatannya sampai RM4,000. Tahun lepas, Sabak Bernam adalah daerah yang mencatatkan peningkatan gaji paling tinggi, pendapatan paling tinggi, lebih kurang RM1,500. Sebab itu, tema Pakatan Harapan yang saya cadangkan untuk Pakatan Harapan bawa dalam manifesto kita apa dia?
kita akan pastikan pembangunan, kemajuan dan kehidupan rakyat Johor bukan hanya tertumpu di Johor Bahru dan kawasan-kawasan tertentu saja. Sebaliknya, semua daerah lain daripada Tangkak, Ledang, Segamat, Mersing, Tenggara, semua kita akan bangunkan sebagaimana yang ditunjukkan di negeri Pulau Pinang, di negeri Sembilan dan juga di negeri Selangor Darul Ehsan. Kalau negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, pendapatan rakyatnya meningkat secara overall, pendapatan ikut daerah dapat kita pertingkatkan, Johor akan menjadi dengan negeri lebih baik. Pakatan Harapan ada keyakinan untuk takbir Johor, semua daerah di negeri Johor diberikan keadilan pembangunan, kemajuan, infrastruktur dan pelbagai pembangunan-pembangunan lain. Next. Ini contoh yang saya sebutkan. Ulu Langat, pendapatan kita 11,000. Johor Bahru pendapatan purata dia RM8,000. Selepas semua yang disebutkan dibandingkan, banding daerah-daerah yang kita ada di negeri Selangor, Johor Bahru yang dikatakan paling tinggi mempunyai pendapatan yang masih lagi rendah berbanding daerah-daerah yang kita ada di negeri Selangor Darul Ehsan. Next. Sesedara, ini juga yang kita dapat catatkan melalui angka-angka yang kita dapat rangkumkan. Kadar kemiskinan, paras kemiskinan. Kita di negeri Selangor, kadar kemiskinan kita ialah 2,900. Lebih daripada kadar nasional 2,700. Lebih daripada Johor. Johor 2,775. Walaupun kadar kemiskinan kita tinggi sebagaimana cadangan lembaga statistik, tetapi kemiskinan negeri Selangor telah mencapai kurang 1%, 0,9%. Di negeri Johor masih lagi 2,5%. Kemiskinan relatif, kemiskinan mutlak, kemiskinan tegar kita berjaya tangani, kita berjaya atasi. Kemiskinan relatif kita teruskan. Sekarang dah jadi single digit daripada 12%. Tapi di negeri Selangor masih 13,7%. Ini adalah melihat kepada angka RM5,000 ke bawah di Selangor dan Johor hanyalah RM3,000 ke bawah. Sesedara, ini adalah angka-angka yang kita tunjukkan. Kita bukan hanya bangga ada pendapatan tertinggi, pendapatan ikut daerah tertinggi, sebagaimana pencapaian kita di negeri-negeri yang kita takbir, tetapi juga angka kita tunjukkan dengan kemampuan mengurangkan peristiwa dan insiden kemiskinan di negeri kita. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan sekalian, saya datang ke sini bukan membawa cerita dongeng. Yang kita bawa ialah fakta. Faktanya, negeri ini maju, yes, di setengah tempat maju. Tapi kemajuan itu tidak sampai di daerah. Negeri ini ada program yang baik, ya, ada sebahagian programnya baik. Tetapi program itu bukan untuk memajukan, meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemiskinan relatif kekal tinggi 2 digit. Kemiskinan mutlak masih 2,5%. Walaupun negeri-negeri yang ditakbir Pakatan Harapan sudah kurang daripada 1%. Sebab itu, saudara, impian kita, harapan kita untuk orang Johor, harapan rakyat Johor, ialah Johor dibangunkan dan dimajukan dengan lebih adil. Setiap kawasan akan diberikan peluang, akan dibangunkan, dan bukan hanya tertumpu di beberapa lokasi-lokasi yang ingin kita harapkan. Kita datang bukan hanya mengkritik, bukan hanya memberikan teguran, tapi kita datang dengan solusi. InsyaAllah, tim manifesto sedang siapkan rangka kita, sedang siapkan plan kita. Dalam masa beberapa hari selepas penanaman calon, kita akan umumkan manifesto Pakatan Harapan. Manifesto ini bukan satu contoh yang tidak boleh kita lakukan, tapi telah kita lakukan. Dan kita lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk kebahagiaan kesejahteraan rakyat negeri Johor. Sebab itu tema kita, Johor Forward atau Johor ke depan. Johor maju ke depan dengan mengundi harapan. Tuan-tuan, beberapa hari lagi, hari ini kita umumkan calon.
Sabtu nanti ada pengumuman calon. Semua yang ada di sini, saya percaya jentera, pasukan dan penyokong Pakatan Harapan. Marilah kita bawa harapan di Johor. Harapan ini yang akan pulihkan dan naikkan semangat Johor, yang akan jadikan Johor sebagai permata yang hebat di selatan, yang akan bersaing dengan rakan kita di Singapura, yang akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, keadilan untuk semua rakyat yang ada di dalam negeri Johor. Ini bukan kata-kata kosong. Kita telah buktikan di negeri-negeri kita. Kita telah buktikan di peringkat persekutuan yang nanti menteri-menteri boleh tunjulkan. Dan dengan sebab itu kita yakin kita datang di pilihan raya ini bukan sekadar bertanding, datang dengan keyakinan kalau saudara berikan undi, sokongan, kekuatan kita bersama-sama, kita boleh mentadbir dan menguasai negeri Johor untuk kebaikan rakyat di dalam negeri Johor. Terima kasih. Salam perjuangan, salam reformasi.